Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Adakah hukuman tambahan FIFA ke atas FAM kebetulan atau satu tekanan sebelum keputusan CAS diketahui? Apakah sebenarnya mesej di sebalik hukuman keras FIFA terhadap Harimau Malaya dan mengapa masa pengumumannya mencetuskan lebih banyak persoalan berbanding jawapan menurut keputusan Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA? Skuad Harimau Malaya dikenakan hukuman kekalahan 3-0 bagi 3 perlawanan antarabangsa Tier 1 yang melibatkan aksi menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin. Keputusan tersebut dibuat selepas FIFA mendapati Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM telah melanggar Artikel 19 Kod Tata Tertib FIFA 2025 berkaitan penurunan pemain yang didakwa tidak layak beraksi. Laporan rasmi FIFA menjelaskan bahawa hukuman itu tertumpu kepada isu pematuhan peraturan kelayakan pemain dan bukannya prestasi teknikal pasukan di atas padan. 3 perlawanan yang telah berlangsung beberapa bulan lalu itu kini dianggap terbatal dari sudut keputusan rasmi, sekaligus menjejaskan rekod perlawanan antarabangsa skuad kebangsaan serta kedudukan dalam ranking dunia. Walaupun FAM telah mengeluarkan penjelasan bahawa kes ini berkait secara langsung dengan isu dokumentasi dan status pemain. Pengumuman hukuman tersebut tetap mengundang reaksi keras daripada peminat tempatan. Ramai mempersoalkan mengapa keputusan melibatkan perlawanan Tier 1 diumumkan secara berasingan, sedangkan isu utama berkaitan pemain warisan masih berada dalam proses semakan dan rayuan. Perhatian turut tertumpu kepada konteks masa pengumuman hukuman ini, yang hadir ketika FAM secara terbuka menyatakan kesediaan untuk mempertahankan pendirian mereka di peringkat antarabangsa, termasuk membawa beberapa keputusan FIFA ke Mahkamah Timbangtara Sukan atau CAS. Dalam suasana ini, keputusan Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA dilihat oleh sebahagian peminat sebagai sesuatu yang luar biasa dari sudut timing dan implikasinya. Dalam kenyataan rasmi, FAM memaklumkan bahawa pihaknya akan mendapatkan alasan bertulis penuh daripada Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA sebelum menilai langkah seterusnya. FAM turut menegaskan komitmen untuk mengurus isu ini secara profesional dan mengikut saluran undang-undang sukan yang sah. Menurut kami di Sekadar Berita, isu hukuman kekalahan 3-0 terhadap Harimau Malaya ini, jika diteliti secara mendalam, tidak lagi sekadar berkisar tentang keputusan perlawanan di atas kertas. Ia menyentuh dimensi yang jauh lebih besar, iaitu soal tadbir urus bola sepak antarabangsa, prinsip keadilan sukan serta kedudukan sesebuah persatuan kebangsaan seperti FAM dalam struktur kuasa Badan Induk Dunia. FIFA, persoalan paling ketara ialah mengapa hukuman terhadap keputusan perlawanan diumumkan terlebih dahulu, sedangkan isu kelayakan pemain warisan masih belum dimuktamadkan sepenuhnya. Dalam kebanyakan kes antarabangsa sebelum ini, keputusan berkaitan pembatalan perlawanan lazimnya dibuat selepas status pemain diputuskan secara muktamad. Namun dalam kes Harimau Malaya, urutan ini seolah-olah terbalik, sekaligus menimbulkan kekeliruan dan persepsi ketidakselarasan prosedur. Situasi ini membawa kepada persoalan kedua yang tidak kurang penting, iaitu prinsip proportionality atau kesepadanan hukuman. Adakah hukuman kekalahan 3-0 bagi semua perlawanan yang terlibat benar-benar sepadan dengan kesalahan yang masih berada dalam proses pertikaian? Dalam keadilan sukan, hukuman bukan sahaja perlu sah dari sudut peraturan, tetapi juga perlu munasabah dari segi konteks, masa dan kesan jangka panjangnya. Kesan hukuman ini tidak terhenti di atas padang. Dari sudut teknikal, rekod tanpa kalah skuad kebangsaan terpadam, kedudukan ranking antarabangsa terjejas dan perancangan jangka sederhana pasukan kebangsaan turut terganggu. Bagi jurulatih dan pemain, tekanan psikologi turut meningkat apabila usaha dan keputusan yang diperoleh melalui persaingan sebenar dibatalkan melalui keputusan pentadbiran. Lebih besar daripada itu, imej bola sepak Malaysia di mata antarabangsa juga tidak dapat dielakkan daripada terkesan. Dalam ekosistem bola sepak global, persepsi seringkali menjadi faktor utama. Apabila sesebuah persatuan dilihat berdepan isu tata tertib secara terbuka,
Ia berpotensi menjejaskan keyakinan rakan perlawanan, penaja dan badan serantau terhadap tahap profesionalisme pengurusan. Dalam konteks ini, langkah FAM untuk mendapatkan alasan bertulis penuh daripada Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA adalah satu tindakan yang amat strategi. Dokumen ini bukan sekadar formaliti, tetapi akan menjadi asas utama sekiranya kes ini dibawa ke Mahkamah Timbangtara Sukan atau CAS. Setiap hujah, tafsiran peraturan dan rujukan kes terdahulu di dalam dokumen tersebut berpotensi menentukan hala tuju kes ini. Sekiranya alasan bertulis tersebut didapati mempunyai kelemahan dari sudut prosedur, tafsiran atau konsistensi dengan amalan terdahulu, FAM mempunyai ruang yang sah untuk mencabar keputusan tersebut. CAS sebagai badan bebas bukan sekadar menilai sama ada peraturan telah dilanggar, tetapi juga sama ada proses dan hukuman yang dikenakan adil serta seimbang. Masa pengumuman hukuman ini juga menjadi faktor yang tidak boleh diketepikan. Ia hadir ketika FAM sedang bersedia mempertahankan pendirian mereka di peringkat antarabangsa. Dalam konteks ini, sebahagian peminat melihat keputusan tersebut sebagai satu bentuk tekanan awal, sama ada disengajakan atau sebaliknya, sebelum pertikaian sebenar dibawa ke CAS. Walaupun tiada bukti langsung menyokong dakwaan ini, persepsi awam tetap wujud dan tidak boleh dipandang remeh. Sokongan peminat tempatan terhadap FAM dalam isu ini pula mencerminkan kematangan penyokong bola sepak negara. Perbincangan yang timbul bukan lagi semata-mata soal kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang hak sebuah persatuan untuk dibicarakan secara adil dan telus di peringkat antarabangsa. Bagi ramai penyokong Harimau Malaya, keadilan prosedur sama penting dengan keputusan di atas padang. Isu pemain warisan yang menjadi latar kepada kes ini turut membuka perbincangan lebih luas tentang realiti bola sepak moden. Banyak negara kini bergantung kepada pemain berdarah campuran atau kelahiran luar negara untuk meningkatkan daya saing. Namun pendekatan ini menuntut tahap ketelitian pentadbiran yang sangat tinggi. Kesilapan kecil dalam pengurusan dokumen boleh membawa implikasi besar, seperti yang sedang dihadapi Harimau Malaya ketika ini. Apa jua keputusan yang bakal dibuat oleh CAS nanti, kes ini akan menjadi rujukan penting bukan sahaja kepada Malaysia, tetapi juga kepada persatuan bola sepak lain di seluruh dunia. Ia akan menentukan sejauh mana kuasa badan induk dunia tertakluk kepada semakan dan imbangan serta bagaimana prinsip keadilan sukan diaplikasikan dalam situasi yang kompleks. Rumusannya, hukuman 3-0 oleh FIFA terhadap Harimau Malaya bukan sekadar isu pentadbiran sukan. Ia menyentuh soal keadilan, kuasa dan maruah bola sepak negara. Sama ada keputusan ini satu kebetulan pentadbiran atau mesej tersirat kepada FAM, hanya keputusan CAS nanti akan menentukan di mana keadilan sebenar berpihak. Hukuman kekalahan 3-0 oleh FIFA terhadap Harimau Malaya bukan sekadar isu keputusan perlawanan, tetapi mencerminkan persoalan lebih besar tentang keadilan dan tata kelola bola sepak antarabangsa. Tindakan menghukum keputusan perlawanan sebelum isu kelayakan pemain dimuktamadkan menimbulkan tanda tanya dari sudut prosedur dan kesepadanan hukuman. Dalam situasi ini, langkah FAM membawa isu tersebut ke CAS adalah saluran profesional yang wajar dihormati. Bagi penyokong Harimau Malaya, perjuangan ini bukan hanya mempertahankan rekod di atas kertas, tetapi mempertahankan maruah bola sepak negara dan prinsip keadilan yang sepatutnya dinikmati secara saksama. Teruskan bersama kami, hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.